Kau ni faham ni? Aku daripada tadi cari kau dan aku tengok kau ni daripada tadi muna mandi nak ada panas macam ni. Kau ni faham ni? Tengok berpeluh badan kau. Kau pakai baju sejuk ni kenapa? Aku pakai baju sejuk ni sebab fashion. Tak kisahlah panas tapi fashion tu tak? Fashion. Kau apa tahu pasal fashion? Fashion apa kau pakai baju tebal macam ni dan panas ni? Setiap manusia ada benda yang dia sanggup susah payah tau. Aku ni sanggup susah payah demi fashion. Tak kisahlah panas pun. Kau nak kata kau sanggup berkorban untuk sesuatu yang kau percaya dalam diri kau ni? Aku mesti kena ada satu untuk aku bersusah payah, untuk aku memperjuangkannya. Okey, aku dah faham kau sekarang. Jadi kau sanggup buat apa demi kau percaya. Cuma aku nak bagi satu lagi cadangan. Pastikan cadangan kau tu sangat bernas, baru aku boleh ikut. Aku dah tahu kau suka fashion baju sejuk. Apa kata kau juga bagi anak Gaza merasakan baju sejuk ni sekarang? Kenapa pula aku nak kena bagi baju sejuk dekat anak-anak Gaza? Bukan kat Gaza tu tanah Arab panas ke? Itu kau tak tahu. Gaza sekarang ni bakal menghadapi musim sejuk. Anak-anak mereka sekarang ni duduk dalam kemah yang rapuh. Baju sejuk pun tak ada. Baju mereka masih lagi baju musim panas. Okey, idea kau ni mantap. Aku nak sumbang baju sejuk sekarang juga.